Boleh sebut saya Okey, cuba dia kan. Sekarang kita nak kelas balik. So hari ni sebelum kita nak mulakan kelas, cikgu ada satu cerita nak kongsi dengan kamu semua. Sebelum tu saya nak tanya murid-murid apa yang salah dalam gambar ni. Tapi sabar dulu. Saya cerita dulu, okey? Jadi cerita dia ready dah. Pada hujung minggu yang lalu, Aiman bangun awal pagi. Kerana dia sangat terhuja. Ayahnya berjanji untuk bawa dia ke pasar raya yang terbesar dekat Padang. Bukan sekadar membeli barang. Ayah dia nak ajar Aiman cara untuk urus duit. Sebaik saya sampai, Aiman berasa kagum melihat berat-berat tinggi dipenuhi barangan, roti dari kecil dan juga bunyi troli yang bergerak. Dan lampu yang berkilat-kilat membuatkan Aiman rasa seperti dalam dunia yang lain. Okey, habis tu ayah kita senyum. Betul kata kepada Aiman, hari ni ayah nak tolong bantu ayah. Kita nak beli 3 barang untuk rumah baru kita nanti. Tapi barang-barang ni bukan barang biasa. Harganya tinggi. Aiman pun mengangguk penuh yakin. Walaupun dalam hatinya berdebar sikit, mereka berjalan ke stesen ke bahagian elektrik. Ayah memilih sebuah televisyen skrin yang besar, sebuah peti sejuk moden dan satu penghawa dingin baharu. Harga setiap barang terpampang dalam nombor besar berwarna merah. Aiman menjengkel sedikit kerana mahu membacanya dengan jelas. Maklumlah Aiman kan pendek sikit. Aiman pendek tak? Jengkel cik. Tapi jadi sekarang ni itu Melaka. Encik Melaka. Awak Melaka? Okey. Sekarang cikgu nak tanya, siapa yang ada pengalaman ikut ayah dia pergi ke Shopee? Tanya. Betul. Mana ke pasal ayah kamu saksi? Biasanya kat pasar raya ada apa? Ada Aiman. Ada Aiman. Aiman dekat pasar raya bandar ni je. Semua barang-barang ada satu tag. Semua barang ada tag dia. Dan harga murah. Biasanya harga ni kita nak kena cari harga lah. Nak bayar betul? Jadi sekarang ni Aiman sama ada cerita. Dia sikit. Ayah cakap, Aiman, boleh tak kamu kira jumlah 3 barang ni sebelum bayar? Jangan tersilap dia, jumlah boleh jadi hampir 10,000. Jangan terdiam, dia menelan air dia. 10,000, hatinya berbisik. Dia panik, Aiman panik. Sebab kalau Aiman salah, cuba bayangkan. Kalau Aiman tersilap kira, cukup ke duit dalam dompet ayah dia? Cukup macam mana nanti? Bapak tu kita bayar. Okey. Cikgu nak tanya murid-murid semua. Bagaimana kita nak tambah bagaimana kita nak tambahkan duit? Okey, apa? Mesti tambah. Ada jawapan lain tak? Apa? Tolak. Okey, jawapan lain? Kuasa kan? Okey, so sekarang ni. So, cikgu dia tanya dia tolong mak dia, tolong mak ayah pergi pasar. So, operasi nak jumlahkan, operasi tambah, ada yang tolak. So, mari kita nak tengok. Kita nak jumlahkan tu menggunakan operasi apa? Tambah. Ya, faham.
Okey, so hari ini okey, hari ini kriteria kejayaan kita, apa yang mana kena belajar hari ini adalah cuba tengok apa? Faham ni duit tambah duit. Ini beli gigi tahun ini. Okey, ni Cikgu, kenapa dia punya isi dalam troli? biji. Sabar, saya nak kena ni. Okey. So, yang pertama, murid-murid kena pandai menulis dan mengira hasil tambah dengan betul. Saya boleh. Saya boleh. Saya boleh Saya dapat menulis dan mengira dan mengira tambah hasil tambah hasil tambah dengan betul. dengan betul. Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya 3 kali. banyaknya. Cikgu bagi 2 apa? Siapa yang siapa dulu belanja? Tiga daripada 4 soalan. Ini yang pertama. Yang kedua apa baca ramai-ramai? Saya boleh menggunakan unit adai dengan betul dalam jawapan. Saya Betul. boleh menggunakan Unit adai dalam betul. dengan betul Dalam jawapan. Okey, yang ketiga apa? Saya boleh menggunakan nilai kekurang dan kerja sama semasa. Ya. Semasa? Semasa. Kerja sama semasa? Cikgu dah kali ni saya. Okey, cikgu semua. Siap. Ya. Sekarang saya nak tanya, berbalik kepada teka-teki cikgu, apa yang silap dan salah dalam Ada bahasa basuh, kenapa ni? Kecil kecil. Besar kecil. okey, yang pertama, cikgu sudah ni angkat tangan seorang dulu. Okey, Amal dulu. Cikgu tak cakap bahasa basuh, dia cakap kau dingin. Okey, kalau ini ada tak kalau ini? Ada? Kat atas kiri. Agak-agak tak perlu. Okey, so yang pertama Amal betul, bagus Amal. Yang betul. Ada masa masuk. Tadi saya tak lain. Yang kedua. Ya. Okey. Apa yang salah kan? Ya, yang pelik salah. Dia ada dalam troli. Dah troli. Kenapa salah? Dia ada besar tempat dalam troli. Pandailah saya si. Okey. Bagus. Kembali sikit. Dia ada 5. Ada jual kan? 5 kesalahan bahasa. 5. Ada 4 lah. 4. Nampak sekarang cikgu. Wah, saya belakang ada kala putih. Oh, dia pergi tempat elektronik. Dia pergi tempat elektronik tapi dia bukan tempat elektronik. Betul semua. Salah dia tak yakin salah tu. Okey, belakang belakang. Tempat elektronik. Bagus, Amal fokus. Amal yang tadi bagus ni. Saya bagus. Tadi cikgu sebut 3 barang. 3 barang ni betul ke ada ke cikgu sebut ni? Ada TV. Yang ni bukan TV. Tak boleh. Saya kata TV. Okey, 3 pandai pak. Okey, soalan dari KL. So, serah lah ke. Soalan ni ada tak macam Tak ada. Kami memang pakai kayu api ni. Oh, tak ada. Oh, patutlah. Okey, siap kan? Jadi inilah sebelum kita mulakan kelas. Okey, seterusnya kita nak belajar. Okey, kita nak mulakan pelajaran kita pada hari ini. Yeay.
kita tambah dengan nombor. Contohnya macam ni. Katakanlah Toyu, dia pergi ke kedai buku. Dia nak beli buku dan juga pen. Satu buku dengan harga RM5. Untuk pen dengan harga RM2. Jadi kita nak buat macam mana? Tambah. Mesti boleh kan? Segi nombor. So buat betul lazim RM, jangan lupa tulis RM. RM RM5 tambahkan dengan RM RM2. Sama dengan RM7. RM7. Okey, bagus. Jadi itu cara yang betul dan juga ya.
Betul sekali. Dia faham. Okey, next. Cikgu nak seorang lagi tapi cikgu nak dia jawab kat depan. Boleh? Boleh.
bagi pembeli. Okey. Lepas tu setiap kumpulan cikgu akan sediakan duit belanja. Wah, setiap kumpulan ada duit belanja sebanyak RM119.50. Duit betul ke cikgu? Mesti awak tengok sendiri, betul tak? Okey, jadi sekarang kumpulan pertama adalah Atan, Arif, Koyum dengan Amang, dan kedua Farhan, Sanusi dengan Abang. Sila berdiri ikut kumpulan masing-masing. Kumpulan pertama sini, kumpulan kedua sini. Nak jual ya awak? Nak jual? Tepuk semangat. Yes. Nak jual bukan? Mari murah-murah. Okey, kita beli sebab tak tahu harga kan. Jadi tunjuk harga. Okey, saya happy. Selepas awak beli nanti, awak kena hasilkan satu tabel. Tak jual makanan mengikut format ini. Tepuk semangat. Yes. Semangat sangat awak ni. Ibu pun tak suka. Betul-betul dia tu. Tepuk semangat. Yes. Duduk saja. Mana? Betul. Paling korek dia saja. Belanja sebelah kita nak ambil. Jual tak ya? Jual tak. Saya tak ada balance lah. Bagi set RM5 dengan RM50. Oh, datang beli. Saya nak beli. Bagi setengah, bagi setengah. Kertas saya cukup bagi tak perlu lah. Setengah lagi mana setengah? Tak. Okey, nak bagi nak minyak lagi. Minyak wangi harga dia sepi ah. Minyak wangi harga dia RM29, 20%. Okey, main RM10. Main 20%. Masa dua lagi. Orang milian dia. Saya kasih RM17. Tunggu. Nah, RM20. Bagi saya bagi 60% lagi. Nah. Mana minyak? Nah, bagi saya RM3.
Banyak tu je. Yang ni tak jual, yang ni tak jual. Dah kira. Mana beli? Mana beli? Beli lampu dia dah. Kau dah beli. Dia dah bayar. Ada dia. Kita bagi refund. Kedai kita no refund. Kita bagi refund barang tu. Habis masuk dalam. Weh, ambil nasi goreng. Dah beli ya. Kedai tutup dah. Kedai tutup. Kedai tutup. Apa tak? Aku ada ni. Cikgu biar baik. Sikit RM2, Sekarang ni. 1, 2, 3. Lambat. Okey, sekarang kumpulan yang dah habis kira, cuba cek balik. Apa yang awak kira dengan apa yang awak bayar sama tak? Sama. Tolong awak kira. Amak, kira dengan betul-betul ah. Tolong awak kira. Sama tak? RM54.3%. Betul? Oh. Ha, cik, betul. RM54.40. Okey, tanya boleh duduk. Kita ramai. 1, 2, 3. Tepuk, semangat. Cikgu kita benar, kau lagi banyak kan? Mana kira itu? Mana kira? Aku tak lah yo. Mana dia? Jawapan ada sudah kira dengan jawapan yang Saya baru tadi. Saya kaya. Sini macam ni. Saya kaya. Untuk aktiviti ini, memandangkan awak semua bising tak ada awak semua main, kita tak ada dia. Semangat. Yes. Tak baik. Daripada result ini, nanti kita akan bincang dan terang betang sama-sama dekat depan apa yang awak beli, apa yang awak dapat dan macam mana awak kira kesemua apa barang awak yang beli. Tunjukkan apa yang korang dah kira dan beli tadi kan, betul tak? Okey, jadi kita akan buka kepada perbentangan untuk setiap kumpulan hasil diorang, hasil kamu semua beli. Tepuk, semangat. Yes. Kita mulakan dengan kumpulan Tan Arif dan Koyu. Cikgu nak masuk kelas ke? Semua kita akan dapat. Kembali tanya kita. Tepuk, semangat. Yes. Cik, lagi sekali cikgu betul semua. Okay guys. Okay kawan-kawan. Bentangkan apa yang mahu buat. Okay kawan-kawan. Nama kumpulan kami Zetmeet. So hari ini kami telah beli 4 barang. 4 barang terdiri berharga RM3, RM4
dan dibuat oleh Cikgu Razi. Nyam. Hebat, dia sudah sendiri dah bersih. So, kami telah menunjukkan sebuah harga dan mendapat harga RM50. Ya. Let's go. Okey, jadi cikgu ada beberapa soalan untuk kamu. Yes. Okey. Kamu beli Maggi Jack dengan harga RM3, betul tak? Betul. Soalan cikgu, siapa yang pilih? Siapa yang pilih Maggi? Masa pilih Siapa yang- saya. Kenapa awak pilih Maggi? Sebab saya suka Maggi nak makan. Oh, you nak makan nanti lah. Dan Apa yang saya nanti? betul perfect. Saya beli. Kena makan. Cikgu, kamu beli? Kenapa kau nak beli? Saya sudah gadah oleh ibu saja. Manis tak? Saya tak bagus kamu kasi kawan tapi saya ni kamu makan. Okey, untuk lampu. Tepuk, semangat. Yes. Okey, Saya cuba nak keluar dulu. Belajar untuk faham ni. Betul? Sekolah? Dia sedikit semangat. Okey, lampu siapa yang beli? Saya. Arif. Betul. Ada beli? Oh, beli yang perfume. Perfume. 29 je perfume. Baru saya beli yang perfume. Lampu tu dah Kenapa awak beli perfume? Saya busuk. Tak saya busuk tak? Busuk. Awak rasa busuk? Minyak. Mungkin awak punya dah habis tak? Kau masuk ni dia tu sembah dah. Okey, mana yang tadi? Lampu. Nah, saya. Oh, beli lampu. Kenapa? Betul perfect. Kalau tadi kau macam belajar, tak ada betul beli ni untuk dia. Oh, you untuk terlihat apa? Awak punya kena seperti dia. Ya. Siap. Jadi cepat. Kita tahu siapa dah. Sampai dicekap. Okey, jadi awak dapat ni jumlah RM50 30 sen, betul tak? Betul. Okey, jadi kemudian lain, jawapan ni betul ke? Dia macam tinggi tu. Betul eh? Okey, jadi tanya. Yes, betul. Semangat. Yes. Yes. Jadi bolehkan duduk. Sabar, kami. Saya tahu kamu dah lama untuk mengeluarkan dia. Jangan berbunyi dulu. Okey, jadi saya ingin meminta kumpulan yang seterusnya soalan ke depan untuk membentangkan apa barang yang kamu beli di kedai lampu sebelah kiri. Kelas ceria. Cepat Okey, ceria. kelas cepat ceria. Ya, ayo. Okey. Apa? Siapa tahu? Kamu perangannya Fahmi, Afam dan Farhan tadi ya? Yang suka dah kenal. Yeah. Okey, baik.
duduk di tempat masing-masing. Situ masing. Lepas tu saya suruh dia dulu. Okey, jadi set protector berharga RM10.40. Siapa kamu ni? Saya ni barang saya tu. Saya sebabkan saya masuk kelas saya kerja berkeraan. Saya beli. Kedengaran ini asap. Kamu ambil kos ni lah. Betul tu. Kerja kelas tambahan. Betul tu. Wah, hebatnya. Itu, saya bantu tak? Dia dah masuk. Tambah dah. Kita tak boleh bukan. 3 bulan dia cuba sudah je apa? Semangat tu. Pen barang Kalau aku mau beli pen, Fahmi. Aku beli pen juga. Mahal je lah. Dia pen sebab. Oh, aku punya pen curi dengan ni. Jangan curi ya. Kamu curi yang ni. Aku RM2.30. Kode sama Fitri. Buku ni saya beli bukan sebab nak buku. Sebenarnya nak bawa pen je. Ah. Bawa pen habis. So beli buku. Oh, mudah lah. Nak cas di kelas tambahan kamu kan. Betul. Kalau bos saya pergi jutik, sampai tes pun. Cawan ni sebenarnya bukan kami tapi berniaga sendiri dipaksa. Kenapa dia buat saya? Ikut dia orang paksa. Kita orang paksa. Kenapa ada promosi kan? Mungkin teknik dia menjual tadi amat berkesan. Satu, dua, tiga. Tepuk, semangat. Yes. Patut mahal tu. Tak berat, tak berat. Saya beli minyak rambut ni barang mahal ni kan. Oh. Pakai ni. Baik-baik. Sabar. Baru beli. Okey, jadi kumpulan tadi Amal. Okey, betul tak jumlah harga dia? Betul. Kenapa kita tahu pasal sama-sama dulu? Okey, cuba yang baik. Okey, tanya. Bukan. Okey, bagus. Jadi, kita akan beralih ke set yang seterusnya, iaitu set penutup yang akan dikeluarkan oleh kita. Sekian saja. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Hari ini apakah yang murid dapat hari ini? Yang pertama, Saya dapat saya boleh menggunakan unit RM dengan betul dalam jawapan saya dan saya dapat belajar menambah 3 perkara sekali. okay, dapat dia tak? Dah pandai dah pandai. Bagus. Okay, seterusnya lain. Saya juga dapat. Okay, Saya juga boleh menulis
Okey, yang ketiga, pelajaran ketiga. Sekarang ni apa yang awak belajar ni? Saya dah kasi tahu yang kita guna orang tambah dekat kedai itu. Pandai. Jadi lepas ni, kalau ada anak boleh cikgu semua pergi kedai, tolong ibu bapa ke kedai, boleh tambah tak? Tak boleh. Untuk Aiman saya boleh. So lepas ni kalau tolong ibu bapa, kita dah siap-siap beritahu. Ibu kena bayar banyak ni kat cashier, boleh? Boleh? Jadi, Cikgu. Jadi itu saja tugas kita pada hari ini. Saya harap semua ingat. Okey, nak video pun tak?